Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Kerajaan akan membincangkan untuk meningkatkan had kuota budi 95 kepada 250 liter bagi penghantar makanan P-Hailing dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum had semasa 200 liter sebulan menyamai kadar penggunaan yang biasa dan memerlukan penelitian semula demi kebajikan mereka. Soalan hari Selasa ini saya akan bawa dalam soalan bincang sebab dia dapat 200 sama untuk kita keluar 95 200 saja. Perdana Menteri juga berkata cadangan hasil inisiatif beliau sendiri yang turun padang untuk bertanya dan mendengar keluhan golongan penghantar makanan tentang kecukupan kota semasa. Beliau menyatakan perkara itu ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Taman Desa Mutiara Tebrau pada Ahad.